Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak ronda-ronda dekat kampung sementara tunggu waktu berbuka. Sebab ya dah kan kalau kita duduk terperap dalam rumah tu 1 minit pun kita tengok masa tak mau berlalu. 1 minit je macam 1 jam. Jadi daripada kita duduk-duduk tu kan lebih baik kita keluar ronda-ronda. Tengok keadaan kampung kita sekarang macam mana. Walaupun sebenarnya hari-hari je kita tengok. Cuma tu dah nak bagi masa cepat sikit berlalu kan. Penat duduk rumah lama-lama sebenarnya. Okay. Kalau hari ni warung tutup. Selalunya kalau warung buka ada jual roti canai. Jual kuih. Bukan kuih raya. Bukan kuih raya. Kuih biasa nak berbuka nanti. Ada jual lain macam tu. Tapi hari ni tutup kan. Yalah maybe dia pun dah penat. Dah tengah puasa. Sebenarnya kerja ni biasa kalau kita buat senang je. Cuma ya time bulan puasa, ya Allah, kerja tu jadi double susah. Walaupun kadang kerja kita cuma duduk. Macam kerja office kan duduk. Adalah kerja lain. Cuma basically kita akan duduk. Tapi tu pun time bulan puasa kita akan rasa, ya Allah susahnya kan. Dengan haus, dahaga. Tapi tak apalah. Kita kena okey dah kan. Lagipun kan kita seorang je puasa. Ramai orang puasa. Lagi satu, selalunya bila dah dekat pukul 6, pukul 7 ni kan, masa memang slow sangat dia berlalu. 1 minit tu rasa macam 3 minit dah. 1 saat tu macam 3 saat dah sebab memang sangat-sangat susah. Kalau orang kampung, dia orang yang dalam pukul 6 macam tu kan, masih dia orang dah keluarkan dah lembu-lembu, bagi lembu-lembu tu makan dulu. Saya macam salut tau dengan orang kampung. Dia orang ni walaupun puasa tapi kerja dia orang sentiasa settle. Okay. Tak adanya tangguh-tangguh kerja macam tak apalah nantilah tak ada. Kerja tetap ikut time. Puasa ke tak puasa ke kerja tetap ikut time. So kita tengok ni pun macam Masya Allah walaupun diorang ni dah boleh katakan ada yang dah berusia tapi diorang still kuat dan rajin buat kerja. Kita pun kadang-kadang malu dengan diorang. Kita ni kan tak apalah tunggulah kejap lagi lepas berbuka aku buat lah. Kita macam tu kan. Diorang tak. Macam selalu bila bangun kan, macam bangun lepas solat subuh tidur, lepas bangun dalam pukul 9 macam tu kan, kita duk dengar orang kat makcik-makcik kat luar duk sapu luar rumah macam tu. Kalau saya ni memang tidak. Saya memang semua kerja rumah ni lepas berbuka puasa barulah saya buat. Sebab memang tak larat rasa nak pengsan setiap kali puasa. Pelik kan? Tapi tak. Kadang kita ni sebagai orang muda ni pun rasa macam malu juga dengan orang yang dah sedikit berusia ni. Sebab mereka still kuat. Walaupun diorang pun puasa, kita pun puasa. Patutnya kita lagi kuat dari diorang. Tapi sekarang ni macam nak terbalik. Jadi macam kambing-kambing ni. Yang jaga dia ni pun orang yang dah berusia juga. Anak-anak dia selalu pergi kerja. Jadi si ayah ni lah yang keluarkan kambing-kambing. Bagi kambing-kambing tu jalan-jalan. Macam tu. Bukan anak dia. Anak dia kadang-kadang tolong lah. Itu pun kalau anak dia tak kerja. Kalau kerja, memang ayah dia buat sendirilah. Lepas tu mak dia pula jenis suka bercucuk tanam. So kalau korang tengok halaman rumah dia memang banyak sangat pokok-pokok. Ada pokok cili. Semua jenis pokok ada lah. Sebenarnya saya keluar jalan-jalan ni kan. Sebab nak tengok suasana. Second sebab penat duduk rumah. Walaupun kita duduk saja. Tapi jangan ingat. Orang yang duduk saja ni dia tak penat. Duduk saja pun boleh penat. That's why kalau duduk kita kena berdiri. Kalau berdiri kita kena duduk. Sebab dua-dua benda tu memenatkan. Tengok anak kambing ni. Ya Allah comelnya dia. Comelnya anak kambing ni anak siapa ni? Ayam pun banyak lah. Had ni tengah kencing ni. Tu dua orang tengah rekod dan lagi dia nak kencing. Kambing ni. Pi lah. Kat bawah tu ada sungai. Time puasa ni kan dah lah time petang-petang macam ni. Kita nampak air sungai tu pun rasa nak minum tau. Ni kena tunggu lagi 30 minit nak buka ni. Lambat lagi. Aku tengok air sungai ni pun sekarang rasa macam air lemon tau. Air lemon lepas tu kita masukkan sedikit mint. Ya Allah sedapnya. Tambah pula ais. Sekarang ni kan FYP TikTok jangan cakap lah. Memang tak ada benda lain. Memang Khairul Aming, Hamdan Mubarak. Memang cik saya memang tutu je yang selalu sangat FYP. Kita ni pun dah lah jenis cepat tergoda. Ya Allah ya Tuhanku bagilah aku kesabaran. Nampak pula apa ni. Faham sendiri lah ni apa. Nampak pula ni kita tengok macam boba pun ada juga. Yalah mata lapar kan. Mata lapar. Kita tengok semua benda kita rasa sedap.
Lepas tu, kampung ni kan, dia lebih kurang macam zoo tau. Semua jenis haiwan ada. Kambing ada, kerbau ada. Biawak pun ada juga sebenarnya, betul. Biawak pun ada. Ayam ada, kucing ada. Semua tu memang ada. Kita ni pun rasa macam, aku tengah jalan kat kampung ke jalan kat zoo ni? Sebab kampung ni pun besar, dia boleh katakan besar lah juga. Kat belakang ada lagi, belakang lagi ada lagi. So kita yang tengok ni pun macam, oh aku maybe ini adalah zoo tanpa tiket. Zoo free. Bagus lah kan, berbaloi ni juga. Tak payahlah kita asyik nak pergi zoo je. Cuma yang tak ada tu kat sini, tak ada harimau lah. Kalau ada harimau bahaya, sekejap lagi bahaya. Selalunya sebelum bulan puasa ni lah kan, budak-budak keluar duk kejar-kejar ayam ni, duk sentuh-sentuh kambing tu. Dia macam petting zoo dah. Walaupun haiwan kat sini boleh dikatakan banyak juga, tapi gajah apa semua tu tak ada lah. Cuma setakat kambing, kerbau, lembu, kucing, anak kucing, biawak. Biawak memang ada, saya dah tipu. Memang ada, depan mata je melintas kat jalan masuk hutan tu. Banyak sangat haiwan ada lah kat sini. Tak payah nak cakap. Memang banyak sangat. Tapi best lah kita tengok haiwan-haiwan ni. Lagi-lagi nak bagi masa cepat sikit berlalu kan. Tak ada lah kita duk tengok jam tu 24 jam. Bila kita tengok je kan, memang lagi slow masa nak berlalu. That's why kena buat-buat macam tak kisah dah pukul berapa sekarang ni. Tuk tap-tap saat lagi balik dah pukul 7.30 dah. 7.30 kita apa lagi terus berbuka lah kan. Tu nampak tu ada kebau. Tu tadi jerit bat. Bukan bat. Bat tu kambing. Macam mana entah bu. Macam tu lah lebih kurang suara dia. Dia jerit. Saya pastinya terkejut. Ingat dari kat belakang dah lah kita pakai baju colour merah hari ni. Saat lagi kena kejar tak pasal-pasal. Tak dah nak buka puasa pengsan dah kat kandang ayam. Kandang ayam pula kat kandang kambing ni. Walaupun ni kandang kambing tapi nampak macam kandang ayam kan. Memang put. Dulu sebelum kambing-kambing ni ada, kat situ ayam lah. Tapi sekarang dah ada kambing kan, bagi je lah duduk kat situ, senang sikit. Gitu. Kat depan rumah pun dah meriah dah ni. Meriah dah walaupun raya lambat lagi. Still meriah tau. Kita tengok ni macam, Masya Allah bestnya, seronoknya. Tak sabar nak raya kan. Kalau kita lepas dah berpuasa selama sebulan ni, apa lagi yang kita nak kan? Mestilah kita nak raya. Sekarang ni kita tunggu raya. Sebelum ni kita tunggu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allah bagi kita peluang untuk berjumpa sekali lagi dengan bulan Ramadan. Okey, lepas bulan Ramadan, kita minta-mintalah umur panjang. Kan dapat pula jumpa bulan Syawal. Kalau dah penat puasa takkan tak raya kot. Mestilah raya kan. Kita duk tahan lapar. Dahaga ni kita duk tahan ni. Memang lah. Sekarang ni pun kan kat kampung ni kebanyakan yang anak-anak diorang macam dah jenis bekerja, duduk luar negeri ke luar daerah ke kan. Memang time berbuka diorang akan balik. Macam hari tu first day Ramadan memang ramai lah yang balik. Depan ni penuh dengan kereta tau. Semua duk balik, berbuka, puasa dengan family. Memang best lah mengeratkan silaturahim gitu. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.